mana semakin pudar, semakin kurang orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah, semakin pudar yang menyebut nama Rasulullah, semakin luntur cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanya perasaan kita ketika mana kita sama-sama mentalunkan nama baginda Rasulullah. Apa yang terkesan kepada hati kita? Sudah tentu rasa ketika itu kenal kepada baginda Rasulullah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mas kasih kita kepada Rasulullah. Hati ini adalah hati yang dimiliki oleh Allah. Kalaulah sekiranya kembali kepada Allah dan Allah minta untuk kita mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita pada tempatnya akan memberikan ketenangan kepada kita. Kalau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berpenghuni dan menghuni kepada hati kita ini, pasti kita akan merasa ketenangan dan mudah untuk kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah kepada hamba-Nya berupa rahmat. 10 rahmat diturunkan kepada orang yang berselawat sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau satu saja rahmat Allah diberikan kepada hamba-Nya cukup memadai untuk seumur hidupnya. Bayangkan 10. Kalau 10 kali kita berselawat dalam permulaan tadi, berapa banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, berapa banyak rahmat diberikan kepada kita. Kenapa mesti kita sombong, bakhil untuk nak menyebut nama baginda Rasulullah? Dalam riwayat Tabarani, ketika Sayyidina Al-Abbas, bapa saudara baginda Rasulullah, nak keluar untuk pergi berperang, ketika menghadap kepada baginda Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh tak sekiranya aku membacakan syair untuk memuji kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Adakah Rasul kata tak payahlah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hat, bacakan. La yafdudillahu fak. Allah tidak akan mencabut daripada gigimu. Ternyata ketika mana setelah dia baca itu, seumur hidupnya giginya satu pun tak pernah tanggal berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kedua orang tua kamu, anak-anak kamu, begitu juga dengan adik-beradik kamu, isteri atau suami kamu, keluarga kamu, harta yang kamu kumpulkan itu, perniagaan yang kamu risau takut rugi, tempat tinggal yang kamu suka sangat tu, lebih kamu cintai daripada Allah dan lebih kamu cintai daripada Rasulullah dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, nantikan iqab, azab yang pedih daripada Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri. Agak-agak cinta kita sudah melebihi itu tak? Agak-agak kita ni sayang kepada ibu bapa kita tu, Nabi lebih kita sayang daripada ibu bapa kita tak? Agak-agak Nabi tu lebih sayang tak kita daripada anak kita? Agak-agak nama Nabi itu ke banyak kita sebut, atau nama anak kita banyak kita sebut? Sebab kalau kita banyak sebut itu, yang maknanya kita banyak cinta kepada orang itu. Tapi kalau nama anak kita banyak, maknanya kita sayang kepada anak kita melebihi kepada Rasulullah. Itu pun dah salah. Nah, kalaulah hari ini kita katakan cinta kepada Rasulullah, apa bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah? Perjalanan dia ketika itu dengan Rasulullah bukan dalam keadaan tenang, tetapi dia adalah kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, sehingga orang kata, Rasulullah kata apa?
Kenapa ya Abu Bakrin? Engkau ini kadang-kadang ke depan dan belakang dan sebagainya. Kenapa? Ya Rasulullah, aku bimbang kalau aku di depan adanya panah ataupun kembing yang akan dilentar dari belakang, aku pun ke belakang. Apabila aku belakang, aku risau kalau di kananmu. Kalau di kanan aku risau di kirimu, sebab tu aku tak boleh tenang kalau nantinya ada anak panah, ada tombak yang akan merejam kepada kamu. Dia fikir bukan diri dia, memikirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kasih kepada Rasulullah, Rasulullah kasih kepadanya, dan Allah pasti akan kasih kepada orang yang kasih kepada kekasihnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu mengalir air mata daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita sangka mungkin adalah kerana merasa terharu dengan Islamnya ayahnya, tidak. Ketika dia tanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dia kata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau tempat ini, tempat ayahku ini, diduduki oleh Abu Talib, bapa saudaramu. Ya Allah, ayah sendiri, tetapi kerana dia ingin untuk Rasulullah gembira, kerana dia tahu kalau Abu Talib ketika meninggal itu Islam pasti akan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalaulah ini adalah Abu Talib, aku lebih gembira ya Rasulullah, kerana itu akan menggembirakan kepada kamu. Ya Allah, sehingga akan melebihi daripada cintanya kepada ayah dan ibu. Ini cinta. Hari ini orang cinta, tetapi bukan kerana Allah dan bukan kerana kepada Rasul. Cintanya itu adalah kepada bukan yang tempatnya, akhirnya membawa kerosakan. Anak-anak cintanya kepada orang lain sehingga menderhaka kepada kedua orang tuanya, lari daripada rumah. Hari ini masalah cinta. Hari ini nak mengembalikan balik cinta yang mesti kita letakkan pada tempatnya. Kerana cinta hari ini dia salah tempatkan, sehingga akan dengan cinta merosakkan. Di televisyen hari-hari cerita cinta, di dalam majalah, di dalam surat khabar, semuanya cinta-cinta. Tetapi cinta ini adalah cinta yang membawa kepada kerosakan dan kehancuran, yang membawa kepada derhaka kepada kedua orang tua, daripada rumah, yang membawa kepada buangnya anak. Bayangkan anak yang sepatutnya dikasihi, lahir daripada rahimnya, kerana cintanya kepada seseorang yang lain sanggup untuk membunuh kepada anaknya. Cinta hari ini menyebabkan sanggup untuk membunuh diri. Cinta pada hari ini membawa kerosakan yang cukup parah, kerana cinta kepada Allah itu sudah hilang. Cinta kepada Rasulullah itu bukan pada tempat. Supaya kalau benar-benar kamu sayang kepada Rasulullah, ini cara ingatan kamu kepada Rasulullah. Urqubu ali Muhammad. Dia mengatakan, dekat urqubu Muhammad bi ali Muhammad, dekatkan dirimu kepada Muhammad dengan menyayangi kepada keluarga kepada keluarga Muhammad. Ini diajarkan supaya sahabat-sahabat yang tak tahu nak arah bagaimana, sayangi kepada keluarganya. Sehingga kan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku lebih cinta kepada keluarga Muhammad itu daripada keluargaku sendiri. Bahkan kalau nak ceritakan, kita tadi berdiri menghormati dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita kata, kenapa mesti kita berdiri bersalawat kepada Nabi? Kita ni kalau ragu negaraku, kena wajib berdiri tau. Kalau tidak, tahu tak dalam undang-undang dia apa dia? Kita tak pernah tahu. Sebenarnya ada dalam undang-undang, barang siapa yang mana didendangkan di hadapannya negaraku tidak berdiri, maka dia akan dikenakan denda RM100 atau sebulan penjara. Negaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, lebih mulia daripada itu. Berdiri kerana bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh Imam Ibn Subki ketika mana membaca syair, ketika mana khatam daripada Sahih Bukhari, yang membaca satu syair yang mana ketika itu syair mengatakan memuji Rasulullah dalam keadaan berdiri. Ketika itu berdiri, ketika itu orang-orang pengikut-pengikut yang cukup ramai ketika itu ribuan berdiri bersama dengan Imam Al-Subki kerana menghormati daripada menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada keluar ludah daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka akan tadah dan mereka akan sapukan muka dan juga di kulit mereka.
Tidak ada air yang diwuduk oleh Nabi kecuali mereka rebut-rebut untuk menadahnya dan menyapukan ke tubuh mereka. Kalau ada yang lambat tak dapat, akan mengusap tangan yang jatuh air di atasnya untuk nak diusapkan di atas tubuhnya. Kalaulah diperintahkan, pasti mereka segera untuk mengamalkannya. Mereka tak pernah mengangkatkan suaranya, bahkan wajahnya tak pernah diangkat di hadapan baginda Rasulullah kerana ta'zim menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Itulah Sayyidina Bilal ketika mana baginda wafat, tak sanggup duduk di Madinah lagi. Semua yang ada di Madinah mengingatkannya kepada Rasulullah. Launglah azan ketika itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika didengar oleh penduduk-penduduk Madinah suaranya Sayyidina Bilal. Mereka mengatakan, adakah Rasulullah kembali hidup? Sampailah kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pingsan ketika itu Sayyidina Bilal, menangis dan juga pingsan, tidak sanggup meneruskan daripada azan. Seketika itu seluruh Madinah yang mendengar suara Bilal ketika itu menangis, mengalirkan air mata, mengingat kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cintanya sahabat kepada Rasulullah. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Sauban ketika menghadap Rasulullah dalam keadaan pucat lesi, mukanya kurus kering, tak lalu makan, tak boleh tidur, tak lena. Kenapa ya Sauban? Mahabbatuka ya Rasulullah, cinta kepadamu ya Rasulullah. Cinta kepada aku, kenapa? Rasulullah, aku ni cinta sungguh, rindu sungguh, tak pernah aku ni tak boleh rindu. Kalau aku balik rumah aja teringat engkau ya Rasulullah. Tapi tak apa, kat dunia tak apa ya Rasulullah, aku akan segera pergi jumpa engkau. Hilang rasa rindu aku tengok wajahmu. Tapi bagaimana aku yang aku jadi sekarang ni, kenapa? Aku terfikir akhirat nanti. Bagaimana nanti di akhirat ya Rasulullah? Kalaupun aku ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam syurga, pasti syurgaku itu adalah tempat-tempat orang-orang awam biasa saja. Sedangkan engkau itu di tempat yang cukup mulia, tinggi. Apalah artinya syurga itu? Walau cantik sebagaimanapun, tetapi kau tiada di dalamnya ya Rasulullah. Lupa tentang kenikmatan syurga yang cukup indah itu. Yang dia nak adalah Nabi ada bersama dengan dia di dalam syurga. Ini cinta yang luar biasa. Orang siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang beri nikmat oleh Allah di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada was salihin. Maka ketika turun ayat itu, gembira ketika itu Sayyidina Sauban, dan ditambah dengan sabda Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya Allah, aku rindu kepada ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Walasna riswa ikhwanukum ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Tidak. Sedangkan kau itu adalah sahabat-sahabatku, tetapi aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Iaitu mereka yang tidak melihat kepada aku, tetapi mereka itu mentaati kepada aku. Ya Allah, Nabi menangis rindu kepada kita. Nabi nak sampai kepada kita. Nabi nak bagi kebaikan kepada kita. Oh, alangkah beratnya sakarat. Malaikat Israil mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah yang paling lembut kami mencabutnya ya Rasulullah. Bagaimana umatku? Mereka ada bahagian mereka ya Rasulullah. Ya Allah, beratkanlah kepada kami, aku di dalam sakarat ini, dan ringankanlah kepada umatku. Nabi suruh begitu. Ya Allah, sehingga kan mengeluarkan suara baginda Rasulullah. Kembalilah untuk cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk dapat cinta Allah itu, caranya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan yang lain untuk mendapatkan cinta Allah kecuali cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah, dan dicintai oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan rasa cinta kami kepada-Mu ya Allah, kepada kekasih-Mu Rasulullah, dan juga kepada keluarga mereka ya Allah, kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami kepada bersama mereka ya Allah yaumul qiyamah. Ya Allah ya Tuhanku, dudukkan kaminya nanti di mahsyar di bawah daripada bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah Kau haramkan kami untuk minum dari telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Kautsar yang Kau telah kurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Ya Allah, jangan Kau haramkan kami ini untuk mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.